السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسير ولا تعسير، ربي تمن بخير. Yang dimuliakan penimam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, para asatidzah kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita. Kita berhenti dulu kitab 6 aspek dalam mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam dan gelarannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita tahu nama dan gelaran pangkat baginda yang disebut dalam Al-Quran. Dan pada malam ini kita sambung pada halaman yang ke-7, beberapa nama dan gelaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis. Daripada Sayyidina Jabir bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asma ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wal-'aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi." Sesungguhnya bagiku beberapa nama. Aku adalah Muhammad, nama yang disebut dalam Quran, yang disebut juga dalam hadis. Nama Muhammad ni nama yang diilhamkan kepada datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menamakan baginda dengan namanya. Walaupun nama ni sebenarnya sudah masyhur sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dah termaktub tulisan Muhammad ini, bahkan sehinggalah munajatnya Nabi Allah Adam alaihi salam pun dengan menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muhammad bermaksud yang banyak dipuji, gelaran yang terpuji, yang banyak dipuji, kerana sesuai dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat kedudukan baginda. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan kedudukanmu wahai Muhammad, sehinggalah tidak disebut nama Allah melainkan nama Nabi Muhammad akan ikut serta disebut. Kita azan tadi ada sebut nama Allah, maka sebut juga Muhammad Rasulullah. Iqamah pun sama. Dalam solat kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan dalam solat juga ada sebutan Muhammad. Dalam khutbah kita sebut nama Allah, dan dalam khutbah juga tidak sah khutbah kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tinggikan kedudukan dan kepujian baginda, sehinggalah Allah istiharkan pada malam Isra dan Mi'raj, rafa'na laka dzikra, akan ditinggikan kedudukan dan sebutan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaman sepanjang masa akan ada Muhammad ini disebut-sebut sebagai seorang yang terpuji. Ahmad bermaksud seorang yang banyak memuji, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam lah sempurna manusia yang memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga baginda lah juga adalah antara yang dikatakan pemimpin Al-Hammadun, orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufr. Aku adalah penghapus yang denganku Allah menghapuskan kekufuran. Ya, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ni Allah menghapuskan kekufuran, iaitu baik para ulama kata dengan makna yang hakiki, Nabi sebagai penghapus kekufuran. Kita baca dalam sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Umair bin Wahab, mata-mata Quraisy ketika mana dalam perang Badar. Umair ni juga adalah kita katakan pejuang Quraisy yang terkenal. Satu hari Umair bin Wahab ni bila dia selamat daripada perang Badar, namun anak dia ditangkap dalam perang Badar menjadi tawanan. Maka satu hari dia termenung berada di Hijr Ismail di hadapan Ka'bah Al-Musharrafah. Tiba-tiba Mut'im bin Adi tengok Umair yang sedang termenung ni. Mut'im pun datang duduk sekali. Dua-dua orang ni sibuk bercakap berkenaan dengan kekalahan yang telah mereka lalui dalam perang Badar. Disebut nama pahlawan-pahlawan, pembesar-pembesar Quraisy yang semuanya terkorban. Sehingga kata Mut'im bin Adi, hidup kita ni lepas ni makin payah sebab orang-orang besar kita banyak dah tak ada. Maka pada ketika itu Umair bin Wahab ni dia kata apa? Laula ayyadun alayya wa duyunun. Laula duyunun alayya wa ayyadun khiftu alayhim lamadaitu ila Yathrib wa ahzumu Muhammadan. Dia kata kalaulah aku ni tidak menanggung hutang yang banyak dan tidak bimbang dengan keluarga yang sedang aku tanggung. Dah ada hutang banyak, tanggungjawab keluarga juga besar. Aku sendiri yang akan pergi ke Madinah, ke Yathrib. Aku sendiri akan bunuh Muhammad. Bahkan dia kata keberadaan anak aku di sana sebagai tawanan, itu satu jaminan besar aku dapat masuk dengan selamat. Sebab sekarang ni kota Yathrib tu dibuka untuk orang-orang Mekah datang tebus tawanan-tawanan mereka. Maka kata Umair bin Wahab, kalaulah aku ni tidak ada hutang yang banyak dan keluarga yang aku bimbang, aku sendiri yang akan pergi dan bunuh Muhammad. Dengan keberadaan anak aku di sana, orang takkan syok kedatangan aku. Mudah nak ambil peluang bunuh Muhammad. Maka pada ketika itu Mut'im kata apa? Aku tanggung semua hutang kamu. Aku semua ke? Tak apa, berapa banyak? Aku bayar semua kata. Aku bayar semua. Keluarga kamu adalah keluarga aku. Aku akan jaga semua. Yang penting kamu pergi selesaikan Muhammad. Maka dia pun kata apa? Uktum hadithana hadha. Sembunyikanlah, rahsiakanlah perjanjian kita ni. Kamu settle hutang aku, kamu tanggung keluarga aku, dan aku pergi sana, aku bunuh Muhammad. Kata orang ni, ya, aku setuju. Depan Kaabah dia tu kan. Buat perancangan tu depan Kaabah, Masya Allah. Maka dia pun balik, dia siapkan pedang dia, kemudian dia letak satu racun yang dinamakan Dasmatus Sanah, tuan-tuan. Racun Dasmatus Sanah ni racun yang menjadi asbab ramai orang besar dalam Islam terbunuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq makan racun ni. Diracun dengan racun ni. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diletakkan racun ni dalam bubur dia. Sayyidina Umar Al-Khattab diletakkan pada tinjar pisau yang nak ditikam. Abu Lu'lu' nak tikam Sayyidina Umar ni, dia rendam dulu pisau tu dalam racun Dasmatus Sanah. Sayyidina Ali
nak dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Juga dia letak racun ni sebab dia nak pastikan kena mesti mati. Kena mati. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib diracun oleh isteri dia sendiri dalam air minuman dia, juga dengan dasmatus sana. Nabi SAW dan beberapa orang sahabat makan. 2 orang sahabat meninggal. Nabi kita tak meninggal, tapi bawa kepada sakit sesudah diracun oleh orang Yahudi, juga dengan racun ini. Baik. Maka dengan dendam yang penuh kesumat, dengan kekufuran yang penuh di dada, kebencian yang membuak-buak terhadap baginda Nabi, dia datang ke kota Madinah untuk bunuh Nabi SAW. Elok dia sampai waktu dia tiba di perkarangan Masjid Nabawi, dia terserempak dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umair bin Wahab bertembung dengan Umar Al-Khattab. Umar tengok-tengok kawan ni. Umar kata apa? Hati-hati. Hati-hati. Orang ni datang dengan niat yang tak baik. Ini perasaan inner voice Sayyidina Umar. Masya Allah. Insting dia. Hati-hati. Dia ni datang bawa pedang galah tu. Jangan percaya. Inilah mata-mata Quraisy dalam perang Badar dulu. Agenda dia lah banyak menyampaikan maklumat tentang kedudukan tentera kita. Kata Sayyidina Umar pada rakan-rakan yang lain, pergi kawal keselamatan Nabi. Biar aku hadapi yang celaka ni. Maka akhirnya bergelut dengan Sayyidina Umar. Buah kilah Sayyidina Umar lebih sikit, kalah Umair ni. Pedang yang dia bawa nak bunuh Nabi itu, pedang tu Umar letak di leher dia. Umar letak di leher dia, seret dia masuk Masjid Nabawi menghadap Nabi SAW. Maka pada ketika itu baginda SAW bila tengok Umar yang telah dikunci erat oleh Sayyidina Umar tak boleh bergerak, bahkan pedang pula diletakkan di lehernya, kata Rasulullah SAW, lepaskan dia wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, bahaya ya Rasulullah, orang ni datang dengan niat jahat. Kata Nabi, lepaskan dia wahai Umar. Maka pada ketika itu bila disuruh oleh Nabi SAW, Sayyidina Umar pun lepaskan dia. Bila dilepaskan dia, Nabi tanya, ma ja'a bika ya Umair? Apa sebab awak datang wahai Umar? Maka dia kata, aku datang nak tebus anakku yang ada dalam tawanan kalian. Dalam tahanan kalian. Nabi kata, masya'nu hadha saif. Kalau macam tu, apa hal yang bawa pedang? Yang bawa pedang tu apa? Dia kata, qabbah Allahu hadha saif. Pi jahannam dengan pedang ni. Pedang ni tak bantu kami pun dalam perang Badar. Kamu pun tahu kami kalah teruk. Dia kata pada Nabi. Nabi SAW tanya, usduk bi ya Umair, ma ja'a bik, cakap betul-betul wahai Umair. Kamu datang ni untuk apa? Dia kata, tak ada jawapan lain. Inilah jawapan aku. Aku datang nak tebus anak aku yang kalian tahan. Maka baginda SAW berkata, bal qa'adta anta wa Safwan bin Umayyah inda al-hijri wa tadhakartuma an ashabil qalibi thumma qulta laula duyunun alayya wa iyalun khiftu alayhim la madaitu ila Yathrib wa ahzumu Muhammadan. Tidakkah engkau wahai Umair hari itu engkau duduk dengan Safwan di satu tempat di Hijr Ismail, kemudian kalian bercakap berkenaan dengan korban Badar yang kami kebumikan dalam perigi Qalib. Kemudian engkau berkata, kalaulah aku tak ada hutang, kalaulah aku tak ada keluarga yang aku bimbang, aku sendiri yang akan pergi ke Yathrib bunuh Muhammad. Kamu datang nak bunuh saya wahai Umair, kata Nabi. Masya Allah tuan-tuan. Nabi SAW boleh merakamkan bagi ucapan yang dia ucapkan di hadapan Kaabah. Kita tahu jarak Mekah Madinah ni tuan-tuan bukannya jarak dekat. Kalau zaman dulu berapa hari perjalanan. Zaman sekarang pun berapa jam.
Baginda SAW boleh merakamkan satu-satu ucapan dia tu. Ya, apa yang berlaku. Maka pada ketika itu, apa jadi pada Umair? Dia yang asalnya datang dengan penuh kekufuran, dengan penuh dendam dan kebencian, tiba-tiba menggeletar seluruh tubuh dia. Tak ada ucapan yang keluar daripada mulut dia melainkan kata-kata Asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi benarlah engkau utusan Allah. Selama ni wahai Muhammad, berita-berita langit yang kau sampaikan kepada kami, kami tak percaya. Sebab kami nak tengok sendiri. Ya. Mereka cabar Nabi SAW. Mereka kata-kata, kalau sungguh kamu terima wahyu, tunjuk pada kami macam mana kamu naik ke langit. Kalau kamu dah boleh naik ke langit pun, kami tak percaya lagi. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Kami ni kalau engkau wahai Muhammad dah boleh naik dah ke langit, kami tengok, kami takkan percaya lagi. Melainkan engkau turun tu bawa kitab yang engkau pegang di tangan untuk kami baca. Baru kami akan beriman dan percaya. Cabar Nabi macam tu. Ya, Allah sebut dalam surah Al-Isra. Mereka cabar Nabi. Sedangkan surah Isra itu memang surah yang cerita Nabi naik ke langit. Maka kata Umair ni, ya, kami selama ni tak percaya dengan khabar langit yang kau bagi tahu. Tetapi berita aku dan Safwan yang engkau sebutkan tadi, tidak ada siapa pun tahu, kata dia. Hanya aku dan dia sahaja yang bincang pada hari itu. Maka aku yakinlah, ya, pada saat ini benar engkau adalah seorang Nabi utusan Allah yang diwahyukan. Langsung masuk Islam, tuan-tuan. Langsung masuk Islam. Ini contoh yang dikatakan Nabi Al-Mahi, penghapus yang boleh menghapuskan kekufuran. Ya, tuan-tuan sila ingat apa Ustaz nak cerita ni. Sebab apa dengan nama ni? Ya, cerita Mahi tapi saya pergi jauh nak cerita. Sebenarnya ada kaitan. Ulama mengatakan Al-Mahi itu boleh dengan makna hakiki yang benar. Ya, Nabi menjadi sebab musabab. Di mana Masya Allah, hanya dengan kata-kata baginda, kekufuran yang penuh di dalam hati tadi lebur, langsung jadi seorang mukmin. Yang Safwan ni pula tu tunggulah. Dia kata, ya, bahkan dia tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi dia kata pada orang Mekah, sabar, kita akan dapat berita baik. Tak lama lagi kita akan tahu berita baik. Orang tanya berita apa? Tunggulah. Ya, kata dia. Ya, tunggu punya tunggu, bila lama, ya, bila lama Umair minta balik, dia dah mula risau. Kemudian dihantar pengintip pergi, rupa-rupanya kawan ni dah masuk Islam dah. Hutang dah selesai bayar, insya-Allah, ya. Keluarga dia bila tanggung, insya-Allah, ya. Hanya kawan ni dah masuk Islam dah. Ya. Tetapi Umair ni dia masuk Islam tak lama, tuan. Dia masuk Islam, dia minta izin nak balik ke Mekah. Orang pertama yang dia jumpa ialah Safwan. Dia ajak Safwan masuk Islam. Demikian, ya. Yang dikatakan Nabi itu Al-Mahi, yang dengan baginda Allah menghapuskan kekufuran. Wa ana al-hashirul ladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku adalah al-hashir, iaitu pengumpul yang akan mengumpulkan manusia di bawah kepimpinanku di hari kiamat. Hari kiamat nanti semua orang akan mengharapkan kepimpinan baginda Nabi SAW. Ya, kita baca hadis berkenaan dengan bagaimana para nabi mengatakan nafsi nafsi izhabu ila ghairi. Ya, hadis disebut oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan bab fitan, berkenaan dengan keadaan huru hara kegoncangan akhirat nanti. Maka pada saat itu manusia ternanti-nanti bila nak berlakunya, ya, bila nak berlaku hisab. Kita baca dalam surah Yasin sebut macam mana dengan satu tiupan sangkakala semua manusia akan mati. Kemudian satu tiupan yang kedua pula semua akan dibangunkan balik daripada pembaringan mereka. Sehinggalah orang-orang kafir mengatakan,
Ya, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduhai celakanya, siapa ni yang kejutkan kita bangun pula ni? Ya, duduk dalam kubur pun penuh dengan azab dah. Tiba-tiba bangun pula pada hari kebangkitan, hari yang penuh dengan kedahsyatan lagi. Ya, bangun di mahsyar ni tuan-tuan, duduk terpinga-pinga tu bukan sehari dua, 1000 tahun. Sehari akhirat dah 1000 tahun. Ya. Kemudian, ya, tiup sangkakala ketiga, barulah semboyan dibunyikan menggerakkan manusia berkumpul di satu tempat yang dinamakan mahsyar. Ya, semua bergerak. Maka pada ketika itu orang beriman akan berada ya, salamun qaulan min rabbir rahim. Mereka mendapat ucapan salam daripada Allah. Ya, mereka hidup dalam keadaan tenang dan aman. Orang yang lain pula berada dalam kebimbangan dan huru-hara. Maka di saat inilah senanti-nanti pula punyalah lama. Bila pula nak berlaku hisab ni? Maka pada ketika itulah mereka bergerak daripada seorang Nabi kepada seorang Nabi kepada seorang Nabi untuk mereka minta para Nabi ini berdoa kepada Allah agar memutuskan satu keputusan mereka ni macam mana. Penantian mereka dah terlalu lama. Ya. Jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, pergilah pada orang lain. Saya teringat, saya dulu ada buat salah, saya rasa segan dan malu. Pilih pada orang lain. Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri dalam kitabnya Bidayatul Sul fi Tafdhil Ar-Rasul menyebutkan seluruh para Nabi dan Rasul Allah tidak maklumkan pengampunan Allah kepada mereka. Allah tak beritahu. Pengampunan Allah kepada mereka. Berbeza dengan Nabi SAW, Allah turunkan Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pastilah, lam tadi lam tahqiq, lam tahaqqaqa. Pastilah Allah memaafkan engkau wahai Muhammad. Ya, kesalahan yang lalu dan kesalahan yang akan datang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang dimaklumkan pengampunan mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang lain, Imam Izzuddin kata, kalaulah para nabi yang lain dimaklumkan, pastilah saat nabi-nabi itu diminta oleh kaumnya untuk meminta kepada Allah, mereka akan meminta. Tetapi mereka sendiri mengatakan, baca dalam hadis Sahih Bukhari, Inna Allah kana yaghdab wa kana ghadabahu misla al-yawm idhabu ila ghairi. Allah pada hari ini sangat murka dan kemurkaan Allah tidak terperi. Kata Nabi-Nabi, pilih pada orang lain, saya dulu pernah buat salah. Nabi-Nabi mengungkapkan macam tu. Jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim juga kata sama. Aku dulu ada juga buat silap, kata Nabi Allah Ibrahim. Disebabkan apa? Disebabkan ketika mana kaum aku bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, siapa yang dah pecahkan berhala-berhala kami ni wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang pecahkan berhala ni berhala yang paling besar ni, tanyalah kalau mereka boleh bercakap. Tujuan Nabi Allah Ibrahim bercakap sedemikian untuk menyedarkan kaum dia bahawa berhala yang mereka sembah itu tak boleh buat apa-apa, tak bermain, tak boleh bercakap pun, tak mendengar pun. Tujuan dia nak menyedarkan kaumnya. Tetapi bagi Nabi Allah Ibrahim itu tetap dianggap sebagai satu penipuan. Satu ucapan yang dianggap tidak benar. Maka kalau bahasa orang hari ini mungkin kata tipu sunat lah pun tuan-tuan. Mungkinlah bahasa hari ini mungkin kita katakan tipu sunat.
Yang tipu sunat pun rasa tak selamat akhirat tuan-tuan. Macam mana hak duk tipu betul-betul ni? Ya. Macam mana yang duk mohong hari-hari betul-betul ni? Ya. Kalau yang tipu sunat pun rasa tak selamat di hari akhirat nanti. Itu Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam. Musa pun sama juga. Ya, kata dia aku nak hentikan pergaduhan dia, aku tolak aja sikit, budak tu meninggal pula. Ya, kata Nabi Allah Musa, aku ada buat silap juga dulu, pilah pada orang lain. Ya, jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh mengatakan, ya, aku dulu ada doa yang mustajab, tapi aku silap. Aku dah guna doa yang mustajab tu untuk Allah hapuskan kaum aku sendiri. Ya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak. Tuhanku, jangan kau biar seorang kafir pun hidup di atas muka bumi ini. Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka yang kafir ini hidup, mereka akan menyesatkan ya umatmu. Maka sebab aku doa macam tu, Allah kabulkan, kata Nabi Nuh. Sebab dia doa yang mustajab, Allah kabulkan. Maka Allah musnahkan semua orang, ditenggelamkan air, melainkan orang yang beriman. Bila pada orang lain, kata Nabi Nuh, aku tak boleh minta lagi. Ya, jumpa Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kata, saya tak layak minta, tapi ada seorang lagi Nabi sesudah saya. Bila jumpa dia, dialah Muhammad. Dia dianugerahkan maqam al-mahmud. Bila jumpa dia, maka seluruh umat manusia ni akan mengharapkan kepimpinan Nabi Muhammad. Semua sekali, daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia terakhir nanti akan berada di bawah kepimpinan Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan orang-orang yang sesudahnya dalam kalangan para nabi ataupun rasul atau manusia biasa, semuanya akan berada di bawah panji kepimpinan aku. Iaitu Nabi seorang aja yang akan sanggup minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi-nabi kata Allah sangat murka, kemurkaan Allah tidak terberi. Tetapi dalam hadisul qudsi, dalam riwayat Muslim, apa kata Nabi? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna rahmati sataghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Sebahagian daripada para ulama yang mensyarahkan hadis mengatakan rahmat tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekasih kita semua. Ya, yang perlu ada semak dalam hati ini kerinduan kepada baginda, kecintaan kepada baginda, meyakini ucapan selawat kita didengari dan akan dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Baginda sujud lalu berdoa, maka Allah berfirman, ya Habibi ya Muhammad, irfa' ra'sak fasyaffi' tusyaffa'. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu yang dibangunlah daripada sujudmu, berilah syafaat. Sesungguhnya syafaatmu diterima, takkan ditolak. Ya, maka barulah bermula medan hisab. Wal-'aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun, dan aku juga ialah al-'aqib. Al-'aqib bermaksud yang terakhir, yang tiada lagi nabi sesudahnya. Ya, nabi tak ada dah sesudahnya. Ya, tidak ada lagi rasul sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi tuan-tuan, itu semua para kadzabun, dajjalun, kadzabun. Dalam hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekat dengan kiamat, ialah apabila muncul para pendakwa yang mendakwa mereka adalah Nabi. Sampai jumlah mereka berapa? Sampai jumlah mereka 25 orang, kata Nabi.
Ya, sampai 25 orang. Ya, kita dah kira-kira ni tiba-tiba ya, Nabi Melayu pun ada. Ya, ada mengaku kata Nabi. Ni baru ni ada pula dah seorang lagi. Ya, mengaku kata Nabi. Yang sebelum ni mengaku kata Rasul. Ya, kerja zu negara, duk kawan dengan monyet dengan apa, tiba-tiba mengaku kata Rasul. Masya-Allah. Ya. Bila dah nak dibuat pendakwaan, dia buat surat pengakuan pula bahawa dia dah letak jawatan daripada Nabi dan Rasul. Masya-Allah. Ya. Itu ya. Kemudian tak cukup dengan tu dikelang. Ya. Tangkap seorang. Dia Nabi bagi orang Jawa saja. Masya-Allah. Ya. Jawa pun tak ada Nabi juga. Masya-Allah. Ya. Duk kira-kira ni tuan-tuan naik. Ya. Mungkin tak lama dah nak cukup 25 ni. Ya. Nabi duk hidup lagi dah ada Musailamatul Kazzab yang mendakwa dia adalah Nabi bagi kaum Rabi'ah. Bukan takat dia dakwa saja tuan-tuan, dia memurtadkan lebih 50,000 orang. Murtad ikut dia. Ya. Kemudian di Yaman ada pula Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ni pun sama juga. Dia bunuh Raja Bazan, Raja Yaman. Ya. Kemudian dia mengaku dia adalah Nabi utusan Tuhan. Dia murtadkan lebih 15,000 orang. Itu dia tuan. Ya. Namun kedua-duanya diselesaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Aswad Al-Ansi dibunuh oleh Sayyidina Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami yang bunuh dia. Manakala Musailamatul Kazzab dibunuh oleh seorang sahabat. Saya tak ingat nama. Juga berlaku ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Huzaifah radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu jalan di Madinah. Huzaifah ni tuan-tuan ialah Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni di antara kelebihan beliau merupakan seorang yang mempunyai dua gelaran, Muhajirin dan Ansar. Ya, dia ni Muhajirin pun boleh, Ansar pun boleh. Ya, tak ada sahabat yang ada dua gelaran ni melainkan Huzaifah bin Yaman. Ayah dia yang bernama Yaman telah melakukan satu kesalahan lalu melarikan diri pergi ke Yathrib, ke Madinah. Ya. Maka akhirnya bila dia Yaman ni lari ke Madinah, berkahwin dengan perempuan di Madinah, maka lahirlah anak dia yang dinamakan Huzaifah. Kemudian sesudah beberapa ketika dia berada di Yathrib, tuntutan terhadap jenayah yang pernah dia buat itu telah pun digugurkan, maka dia pun daripada pelarian tadi kembalilah ke Mekah Al-Mukarramah, hidup di Mekah sampailah datangnya zaman Islam, peluk Islam, masya-Allah. Tinggal di Mekah. Kemudian bila berhijrah saja, mereka ikut hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika mana para Nabi SAW memberi gelaran kepada para sahabat yang ni Ansar, yang ni Muhajirin, Huzaifah ni dia berada dalam keadaan dilema. Aku ni Muhajirin ke Ansar? Aku lahir di Yathrib. Bapa aku tinggal di Mekah. Kami pindah ke Mekah. Maka dia pun datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni Ansar ke Muhajirin? Maka Nabi SAW pada Huzaifah ni, Nabi bagi kedua-duanya. Awak Ansar pun boleh, Muhajirin pun boleh. Itu dia seorang sahabat yang ada gelaran Ansar dan Muhajirin. Dia satu-satunya sahabat yang ada gelaran tersebut. Dan Huzaifah bin Yaman ni juga dia dikenali sebagai sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia penjaga rahsia Nabi. Disebabkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan nama-nama orang munafik di Madinah. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ini semua munafik, kata Nabi. Kamu Huzaifah perhatikan mereka, tapi jangan bagi tahu siapa pun bahawa mereka ni orang munafik. Itu dia tuan. Kita ni kalau pesan jangan bagi tahu yang itulah yang dia nak bagi tahu dulu.
Kalau pesan yang beritahu yang itulah yang dia nak beritahu dulu. Siap pesan pula tu. Ya, ni aku beritahu orang seorang yang beritahu orang lain. Sudah je satu kampung tahu tuan. Ya, semua bakal pesan macam tu. Ya. Tetapi dia kata amanah Huzaifah ni dia seorang tahu. Orang lain tak tahu. Zaman Sayyidina Umar, bila ada kematian, Sayyidina Umar tanya, Huzaifah ada tak di Madinah? Kata sahabat ada. Huzaifah keluar tak untuk jenazah ni? Kata sahabat tak keluar. Umar kata solatkanlah dia, aku takkan solatkan. Masya Allah. Sebab apa? وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Allah turunkan ayat, Muhammad, jangan kau solatkan orang munafik. Jangan berdiri pun di kuburan mereka. Masya Allah. Ya. Maka kalau Huzaifah ada tapi dia tak datang solat, Sayyidina Umar tahu. Ya. Ini orang munafik ni. Sebab itulah hanya Huzaifah tak solatkan. Sebab kalau ditanya, Huzaifah takkan jawab. Ya. Huzaifah takkan jawab. Umar Al-Khattab pernah panggil Huzaifah, wahai Huzaifah, ada tak dalam penjawat awam yang aku lantik ni, penjawat-penjawat ni, ada tak munafik? Kata Huzaifah, ada. Seorang. Kata Sayyidina Umar, bagi tahu, aku pecat sekarang. Tak boleh, saya dah janji dengan Nabi. Ya? Tak boleh, saya dah janji dengan Nabi SAW. Tak boleh. Maka akhirnya Sayyidina Umar punya bimbang, dia menangis, dia munajat, dia minta Allah bagi petunjuk siapa ya Allah, siapa ya Allah. Ya. Aku tak nak ada penjawab awam munafik ni dalam lantikan aku, masya-Allah. Sampailah satu hari ada seorang lelaki dia datang pada Umar, dia kata, wahai khalifah, semalam saya mimpi. Sayyidina Umar salah seorang yang Allah anugerahkan kelebihan boleh mentakwil mimpi. Sayyidina Abu Bakar juga kelebihan takwil mimpi. Ya, Sayyidah Aisyah pernah mimpi bulan purnama masuk ke kamar dia. 3 bulan purnama. Dia beritahu Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semalam saya mimpi pelik sungguh. 3 bulan cerah masuk dalam rumah. Nabi kita tanyalah bapa awak Abu Bakar. Dia kan orang yang alim, yang pandai takwil mimpi. Maka Aisyah pun tanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau sungguh mimpi kamu itu benar, wahai Aisyah, kalau sungguh kamu mimpi semalam macam tu, bermakna nanti dalam kamar kamu akan dikebumikan 3 qamar dunia. 3 purnama dunia. Maksudnya 3 cahaya yang hebat, 3 tokoh besar yang akan dikebumikan dalam rumah kamu. Maka hari dikebumikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar kata, Aisyah, inilah bulan kamu yang pertama yang dikebumikan. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi pernah mimpi. Nabi cerita, esoknya Nabi cerita pada Sayyidina Abu Bakar, semalam saya mimpi, wahai Abu Bakar, kita ni berlari, lomba lari. Sama. Ya. Seia sekata, tak ada ke depan, tak ada kemudian. Tiba-tiba sampai ke satu tempat yang tinggi, naik tangga. Saya menang, kata Nabi. Aku mendahului kamu 1 anak tangga setengah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila Nabi tanya, cuba engkau takwilkan mimpi ni, Abu Bakar menangis. Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, selama ni aku mengharapkan aku mati dulu sebelum kamu. Tetapi dengan mimpi ni menunjukkan bahawa engkau akan mendahuluiku 1 tahun setengah. Sungguh tuan-tuan, 1 tahun setengah lepas Nabi kita wafat, Abu Bakar ikut wafat. Itu Sayyidina Abu Bakar. Juga Sayyidina Umar, Allah anugerahkan mereka kekuatan untuk takwil mimpi. Ini ilmu yang Allah beri pada orang-orang tertentu, macam Nabi Allah Yusuf dan sebagainya, tuan-tuan, diberikan ilmu takwil mimpi. Maka orang ni dia datang, dia kata, Khalifah, semalam saya mimpi aku berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Bulan ada di belakang, matahari ada di depan. Maka pada ketika itu aku berpaling daripada matahari pergi pada bulan. Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah. Allah dah hantar dah orang yang aku cari-cari. Wahai munafik, aku gugurkan engkau daripada jawatan ni. Tu dia.
Ya, kamu berpaling daripada matahari, ya, cahaya yang sebenar, kepada bulan, cahaya yang ya, al-bulan. Masya Allah. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, kita bagi laluan pada azan dulu. Silakan.